Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru saja sampai ke channel ini, selamat datang, dan kepada mereka yang telah lama support channel ini dan video-video saya, terima kasih banyak-banyak dan selamat datang kembali. So, hari ini kita nak sambung lagi bercerita tentang stres selepas bersalin. Okay, hari itu kita dah bercerita stres saya yang pertama, yang kedua. Diingatkan saya bukan expert, jadi saya bercerita ni berdasarkan apa yang saya lalui, berdasarkan pengalaman saya. Okey, untuk stres yang kedua, kita bercerita tentang tangisan baby. Okey, kenapa saya kata tangisan baby ni boleh mendatangkan stres? Dia ada dua sebenarnya. Tangisan baby menangis pun kita stres, baby tak menangis pun kita akan rasa stres. Okey, apa yang dikatakan dengan baby menangis tu stres? Saya rasa saya dah cerita dalam video sebelum ni, bila baby tu nangis, lepas tu dia nangis macam orang macam baby kena dera, lepas tu kita tak tahu pula apa yang dia nak dan sebagainya, kita akan rasa stres, terutamanya pada waktu malam. Okey, satu lagi yang menyumbang kepada stres kita adalah orang sekeliling kita. Sama ada yang mendengar ataupun yang dengar cerita kita ataupun yang bertanya pada kita lepas tu bagi komen yang negatif. Okey, sebagai contoh, bila baby menangis ni ada yang kata, jangan bagi baby menangis, nanti baby pengsan, nanti baby sawan, nanti baby entah apa-apalah. Okey. Sebenarnya benda-benda tu boleh membuatkan mami rasa stres sebab bila baby menangis tu, itu adalah di luar kawalan kita dan kita pun sebenarnya tak nak baby tu menangis macam kena dera ataupun nangis yang orang kata nangis yang sangat-sangat macam sakit tu. Kita tak nak. Dan kita sebagai ibu, bila kita dengar tu, kita dah lah serabut dengan tangisan baby tu. Ada pula komen-komen negatif ni yang lagi menyerabutkan kita. Okey, bila orang cakap jangan bagi baby nangis dan sebagainya. Macam saya banyak duduk seorang waktu berpantang. Macam mana saya tak nak bagi baby nangis? Sebab kadang-kadang ada keperluan. Kita nak solat, kita nak pergi toilet. Benda-benda tu kadang-kadang kita terpaksa tinggalkan baby sebab kita kalau solat tu, kalau dah di hujung waktu, takkan kita tak boleh tinggal baby untuk solat. Lepas tu kalau kita nak buang air, takkanlah kita nak tahan-tahan kan. Kita sebagai ibu, of course kita akan tahan sehabis baik. Tetapi bila sampai satu tahap, kita terpaksa pergi. Kita tak boleh tahan lagi dah. Itu pun akan buat kita stres. Yang tangisan baby tu saya tak nak ceritalah stres macam mana sebab saya dah pernah cerita dalam video sebelum ni. Tapi saya nak cerita komen-komen orang yang buatkan kita rasa stres. Lepas tu ada pula yang mesej tanya kenapa baby nangis, okey ke tidak tu. Memang orang ambil berat, tapi kadang-kadang ibu ni sebagai ibu kita perlukan ruang untuk kita handle benda tu sebab tangisan baby ni out of our control. Kita tak boleh control dia. Jangan nangis, nangis perlahan sikit, nangis jangan kuat-kuat sangat, nangis waktu siang je, jangan nangis malam. Itu di luar kawalan kita dan kita kena tahu yang ibu ni sedaya upaya nak menenangkan baby dia, tapi kadang-kadang baby tu tak tenang. Tak tenang tu sebab apa? Mungkin ada sebab-sebab yang mungkin dia rasa tak selesa dan kita sebagai ibu, kita kena buat macam-macam untuk bagi dia selesa. Bila nak dapatkan keselesaan dia tu, kadang-kadang kita ambil masa. Jadi, janganlah cepat-cepat bertanya, kenapa baby nangis ataupun kita bagi komen, jangan bagi baby nangis, nanti pengsan, nanti sawan, nanti itu, nanti ini. Okey, tak ada ibu yang normal yang nak biarkan baby dia menangis. Kecuali ibu tu dia ada isu kesihatan mental. Itu mungkin. Okey, yang kedua adalah ada setengah komen pula jangan bagi baby nangis, jangan bagi baby nangis walaupun sekejap. Okay, sebagai contoh, saya ada orang-orang yang bila saya pakaikan lampin kan, baby ni kadang-kadang dia tak selesa agaknya bila kita pakaikan lampin. Masa itulah dia nangis. Dan dia nangis ni bukanlah nangis yang kata terlalu panjang. Berapa minit sangatlah. Kalau mamis tahulah dia pakaikan lampin pada baby tu, kita tak ambil masa lama pun, tak adalah sampai 1 jam kita nak bagi baby tu menangis. Kadang-kadang ada juga yang komen dengan saya, kau kena cepat-cepat pakaikan lampin supaya dia tak nangis. Kenapa tak nak bagi baby korang nangis? Nangis itu adalah
bahasa komunikasi baby. Yang tak boleh adalah bila kita biarkan baby tu setengah jam, 1 jam, kita biar dia nangis 10 minit, 15 minit, kita biar dia nangis tanpa buat apa-apa. Itu betul tak boleh. Tapi kalau setakat pakai lampin, setakat pakai baju, setakat nak mandi, dia nangis, tu biasalah. Mungkin dia tak selesa dan kita pun tak perlu nak cepat-cepat tak nak bagi baby nangis. Sedangkan kerja kita tak sempurna. Pada saya, ini saya tak tahu ibu-ibu lain. Pada saya, baby tu nangis sekejap tak apa. At least kita tahu dia normal, dia waras dan saya boleh buat kerja saya dengan tenang, saya boleh buat kerja saya dengan sempurna. Tenang tu mungkin tidaklah sebab baby tengah nangis, kita pun dah rasa tak tenang. Tetapi kita nak buat contohnya macam nak pakai lampin kan. Kalau saya nak pakai lampin tu, saya nak lap dia dulu, nak basuh dia dulu. Lepas tu saya nak pakaikan minyak UV, saya nak pakaikan nappy cream. So benda tu ambil sedikit masa. Bagi saya, biarlah baby tu menangis kerana kita tahu dia menangis kenapa. Kerana dia tidak selesa disebabkan kita nak bagi dia keselesaan selepas itu. Kita nak bagi minyak UV supaya dia keluar angin. Kita nak bagi dia pakai nappy cream supaya bahagian yang kena najis dia tu tidak merah, tidak sakit, tidak pedih pada dia. Okay? Daripada kita nak buat cepat, lepas tu pakai lampin pun tak sempurna, buang air pun bocor, kencing bocor, iyak-iyak pun bocor, lepas tu kena baju kita nak solat dan sebagainya. Lepas tu bila kita pakaikan tak sempurna krim-krim dan segala bagai tu, tiba-tiba dia kena ruam, naik merah-merah. Nanti dia nangis waktu tu lagi susah kita nak handle, kita nak cari ubat, nak pakaikan ubat, dia pedih, itu yang lagi susah. So, saya rasa cukuplah setakat ini buat video kali ini. Baby saya pun dah mula merengek-rengek nak menangis tu. So, kita sambung cerita kita pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan kepada mamis yang risau anda tidak keseorangan dan saya harap anda pun bersama saya. Kalau ada stres dan sebagainya ataupun ada cadangan tajuk lain, sila letak di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.